Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat 65. 95. Kat mana ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang kelima, kemudian takbir keempat terus berdoa sebagai berikut. Kita sambung lagi balik, kita sambung semula. Tak habis lagi tentang rukun dan cara mengerjakan sembahyang jenazah. Yang kelima, takbir yang keempat. Nombor 5 ni kemudian dia kata nak buat benda pula, iaitulah takbir yang keempat terus doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami. Maksudnya Allah la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah dengan sebab orang ni mati maka kami tak boleh pahala hidup. Dia hidup itu kami dapat kebajikan, kami boleh menupang pahala dan sebagainya. Tak dengan sebab, jangan dengan sebab dia mati ni kami jadi tak ada dah pahala. Jadi minta berterusan. Wala tahtimna ba'dahu, dan jangan jadikan kami kena fitnah lepas pada dia mati. Sebab ada orang dengan sebab mati ayah anak kena fitnah. Masa ayah ada semayang Melaka anak, bila ayah mati dah pakat ada semayang Melaka dah. Dia kena fitnah. Dulu isteri tutup aurat, suami hidup, suami mati dah ni, jadi tak cara ke arah aurat dah, kena fitnah. Dulu maknanya cukup makan belaka, molek-molek ada anak isteri dia ni jadi mitok dengan orang mengata rawa tak ada pitih nak makan, kena fitnah juga dengan sebab mati ayah. Tu kiaslah mati orang lain gitu juga, mati anak. Janganlah dengan sebab mati anak ni kami jadi syirik kepada Allah, marah kepada Allah dan sebagainya. Janganlah dengan sebab mati isteri kami ni kami jadi tak mau nikah dah. Macam gitu. Waghfir lana, dan ampunkan kami, walahu, jangan mayat ni. Hak ni yang paling mahal kali. Mahal sekali benda gak doa keampunan, minta ampun. Sebab dan Tuhan ampun, balasannya syurga. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Maksudnya minta ampun bagi kami dan bagi mayat hak ada cokoh depan ni, dan juga anak-beranak kami, waris-waris kami hak mati-mati dah. Sabaquna tu maknanya yang telah dulu daripada kami menghadapmu. Lepas tu kita boleh berdoa untuk orang yang mati. Bila orang mati tu dia kata habis licin, ada benda.
Boleh lagi orang hidup berdoa untuk dia. Ni ayat ni. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ghilla. Ghilla ni banyak sangat maksudnya. Iaitu rasa sakit, rasa susah, rasa gundah gulana ataupun rasa terpesong, ataupun maknanya benda yang tidak baik. Jangan berada dalam hati kami benda yang tidak baik bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang keenam, kemudian salam sambil menoleh kanan dan ke kiri dengan ucapan sebagai berikut: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian. Baik. Doa yang pada takbir yang keempat ini bukan rukun, bukan syarat sah semayang jenazah. Maknanya lepas pada takbir yang keempat dia tak baca doa terus salam, sah dah. Sah dah. Nas yang paling kuat tidak ada lagi doa lepas daripada itu. Nampak? Tapi sunat kita berdoa. Takbir yang pertama niat. Saja aku semayangkan mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu takbir kali yang kedua, Allahu Akbar. Bacalah selawat. Tak pandai selawat macam tayat awal, tayat akhir, selawatlah Allahumma salli ala Muhammad. Permulaan. Lepas tu Allahu Akbar pula, takbir pula. Doa kepada mayat. Tak ingat hak panjang, Allahumma ghfir lahu. Kalau puang, Allahumma ghfir laha. Dah. Takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dah. Jadi kalau ada kita mana semayang jemaah, semayang jenazah, Tok Imam tu lepas pada takbir yang keempat, dia pergi terus salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak salah cakap apa-apa. Betul dah dia buat tu. Cuma sunat kita tambah doa yang baik. Kata setengah ulama, Rabbana atina fid dunya hasanah, sunat. Ataupun doa dalam buku kita tadi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu, boleh juga. Ataupun setengah ulama kata sunat juga kita kata Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, boleh juga. Dia rasa macam dia salah. Dia kena je gini. Kalau rasa dia salah, dia betul dah. Dia gitu. Dia kena maknanya ada dalil kita buat salah. Sebab tu lepas pada semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke aku salah baca Fatihah tadi? Tak payah ulang balik dah. Tak payah ulang balik. Dia gitu. Dia dalam belum salam, tengah tayat akhir, mari dalam hati, aku tak baca lagi Fatihah rakaat ketiga tadi yang garis. Kena bangun semula, baca Fatihah rakaat semula, tayat akhir semula, baru salam. Lepas salam tak ada salah yang benda-benda dah, melainkan ada bukti. Lepas salam tengok kain bohong besar pinggang lubang, tu lain. Kalau mari baca betul ke tak, macam ni lah. Ni kita belajar ke salah itu mayang jenazah. Buat semula tak payah. Cerak salah, tu baru buat semula. Kita dengar sini malam ni kita belajar, barulah kita tahu bahawasanya wajib baca Fatihah. Aku semayang minggu lepas ni tak baca Fatihah pun, aku ingat tak wajib baca Fatihah. Tu lain. Tu ada bukti, ada terang jelas mendapat keadaan kenanya. Jadi kalau kita rasa solat-solat kita macam solat 5 waktu zaman dulu, zaman bahan lara itu, ke banyak dah kena ni. Dulu aku tak dengar mana, ni aku mari dengar. Tak payah qada. Dah lagu mana? Perbanyakkan amalan sunat. Yang kena qada memang cerak. Baru kita dengar malam ni semayang garik 3 rakaat, aku bahan lapang amar tu dulu. Tu baru qada. Faham tu? Jadi sekurang-kurang salam Assalamualaikum, macam salam semayang juga, maka sudah dah semayang. Sunat tambah warahmatullahi wabarakatuh, sunat. Kalau salat maktubah, salat 5 waktu, sunat tambah warahmatullahi sahaja. Yang paling kuat dari dekat bawah tu, bukan nak rakyat khilaf.
Kalau solat semayang biasa kita kata Assalamualaikum, lepas tu kita pun batal wuduk, sah dah semayang. Begitu juga dengan solat jenazah. Assalamualaikum, dan kata warahmatullah, batal wuduk, sah semayang jenazah. Solat jenazah disunatkan berjemaah dan hendaklah dijadikan 3 saf. 1 saf sekurang-kurangnya 2 orang. Maka bila solat 6 orang, sebaiknya susun tiap-tiap saf 2 orang supaya menjadi 3 saf. Sabda Nabi SAW, orang Islam yang mati lalu disolatkan jenazahnya oleh 40 orang yang tidak syirik, tentulah Allah memberi syafaat kepada mereka. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud orang mukmin yang mati lalu disolatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai mereka 3 saf, tentulah diampuni dosanya. Hadis riwayat ahli hadis kecuali Imam Nasa'i. Maknanya imam lain riwayat Melaka, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud. Makmum wajib mengikut imam dalam takbir. Maka jika makmum ketinggalan pada salah satu takbir hingga imam telah takbir lagi, maka batal solat makmum tadi. Dia gini, yang sebenarnya bukanlah ditetapkan semayang jenazah ini dengan 3 saf atau 40 orang. Kata ulama, maksud hadis-hadis ini iaitu menggalakkan kita semayang jenazah itu biar ramai. Lebih ramai, lebih baik. Nabi tak kata 6 orang. Nabi kata 3 saf, menunjukkan ramai lah. Ramai. Sama ada, katakan ada 30 orang. Setengah ulama kata sunat kita buat 3 saf. 1 saf 10 orang. Jadi 10, 10, 10. Dia gitu. Tapi kalau dia semayang, dia buat sesah saja. Pasal masjid dia panjang, lebar. 30 orang tu dia buat sesah saja. Jawabnya sunat juga. Ada kelebihan juga. Kerana bukan dibilang tu mustajab doa dengan bilangan sah, dengan bilangan makmum. 1 saf 30 orang lebih baik daripada 3 saf 12 orang. Sebab sah tu Nabi kabar sinak kabar kalau 3 saf makna ramai lah. Dia gitu, baik pada 2 saf. Tapi saf itu kalau kita nak banding dengan saf kita sendiri, bukan saf masjid lain. Faham lagi? Tak faham tu, biar kita pergi nampak. Kita semayang surah kita 1 saf. Katakan surah Gelung Bila ni 1 saf ada 40 orang. Maka 3 saf lebih baik daripada 1 saf. Sebab 1 saf ada 40 orang. Kita semayang subuh tadi 1 saf 40 orang. Kita semayang zuhur 2 saf 80 orang. Kita semayang maghrib 3 saf 120 orang. Hak mana afdal ni? Maghrib lah. Sebab 120 orang. Bukan kerana saf, dikira orang sebenarnya. Afdal ni nak banding dengan surah kita. Bukan surah lain tak lewat kira pula. Masjid surah lain dia besar lagi katakan. Kereta kancil TAB 8848. Kereta siapa ni? Kereta kancil TAB 8848. Lampu semua menyala belaka. Jadi cepat-cepatlah. Kita pun malas nak tolak ramai-ramai ni. Dia tutup lampu dulu. Baik, surah kita 3 saf 120 orang. Katakanlah surah tu sesah je, tapi 400 orang. Pasal dia lebar. Mana Allah? 400 lah. Tu nak faham tu. Faham tak apa tu? Jadi dalam satu hadis pula kata kalau 40 orang bukan mesti 40. Mana 40 tu ramai. Takkan 40 tu bahan lara belaka. Maknanya dalam 40 orang tu ramai lah yang baik-baik. Mungkin ada selit seorang dua. Hak tak molek, akidah dan sebagainya. Dah sebut 40 mana ramai. Maknanya Nabi kata lebih ramai lebih baik. Bukan 40 nak 40 tu lebih seorang lebih 41 tak boleh. Kan gitu nak khabar biar ramai. Tapi kalau tak ada lagu tu pun seorang tak ada dah, memadai dah. Tapi lebih ramai lebih baik. Kerana inilah sunat diiklankan kematian. Iklan. Iklan ni maknanya diwar-warkan.
dihebohkan. Heboh. Bila dia mati malam ni, esok nak semayang, kita perheboh malam ni. Sapa. JKK mati. Tak ingat. Hamba dah ingat sekarang. Salah kita kau. Cerita dah tak apa dia. Jadi tujuan kabur semalam tu biasa orang mari ramal, semayang ramal. Tu tujuan. Dia yang kata tak boleh heboh ni, heboh kematian, tak boleh ni sebab berbangga dengan mayat. Nak menunjukkan kemegahan dia, nak menunjukkan kehebatan dia. Tak boleh tu. Jadi tujuan heboh supaya ramai mari, ramai semayang mayat. Kerana Nabi kata dalam satu hadis 40 orang, menunjukkan ramai. Satu hadis lagi 3 sah. Nabi tak kata siapa semayang satu sah, Tuhan tak terima. Tak kata gitu. Maknanya kalau ada satu sah, tak ada apa. Jadi sunat ramai. Baik. Kita pergi semayang jenazah, tu imam takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca selawat. Kita baru sapa. Kita Allahu Akbar. Jangan selawat, kita Fatihah. Pasal kita takbir yang pertama. Nampak lagi kan? Selawat atas. Tu imam takbir kedua dah. Kita takbir pertama baru sapa. Benda dulu, Fatihah dulu. Habis selawat, tu imam Allahu Akbar, doa mayat. Kita Allahu Akbar, selawat. Tu imam takbir yang keempat, Allahu Akbar, doa biasa. Kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar, doa mayat. Tu imam Assalamualaikum, kita Assalamualaikum tak khepok kepala. Faham dah? Bila tu imam Assalamualaikum, kita ada lagi takbir tak? Allahu Akbar, baru salam. Jangan kita hak batal ni gini. Kita mari tu imam takbir yang kedua selawat. Kita Allahu Akbar, takbir yang pertama Fatihah. Tu imam takbir yang ketiga baca doa, kita tak takbir lagi. Tak lagi. Tu imam takbir yang keempat. Kita baru nak takbir yang kedua. Batal situ. Sebab tu kalau kita orang hak dok mandar ni, hak dok biasa banyak-banyak, orang mandar dak Jadi pergi masuklah sama-sama awal-awal, ikut sudah. Boleh 3 kali ikut orang semayang mayat anda. Kau duk betul bacaan kau comel lah. Kita kena upgrade hidup kita ni. Gaji naik tak mau, martabat dah naik. Dulu kita tak semayang mayat, ni semayang mayat dah. Naik martabat tu. Tambah rank. Main daripada dulu gini selamanya dak semayang. Pasal dah agak cetong lah tu. Dulu aku dak semayang mayat, dak tahu kala aku, ni aku dengar dah. Aku boleh dah semayang mayat. Maknanya hidup kita tu barakah tu, ada keberkatan. Jadi kalau dak pandai, duduk dekat dengan tok imam kan. Duduk, jangan mari lewat. Tengok orang masuk sah, kita masuk lagi. Orang takbir, kita takbir. Orang takbir, kita takbir. Tidak payah, tak reti nak cover balik. Seorang diri belakang tu. Habis dah. Solat ghaib. Bagi mayat yang telah dikuburkan walau sudah seminggu atau lebih, baik di tempat yang dekat atau yang jauh, boleh dilaksanakan solat ke atasnya. Pelaksanaannya juga boleh di atas kubur. Solat demikian dinamakan solat ghaib. Cara melaksanakan sama dengan solat jenazah biasa. Hanya berbeza niatnya, itu 8 niat ghaib. Usalli ala zalikal mayyit al-ghaib arba'a takbiratin fardal kifayah imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 8 niat solat ghaib untuk perempuan. Usalli ala tilkal mayyitah al-ghaibah arba'a takbiratin fardal kifayah imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hak tu hak Arab, tak penting. Hak penting kita orang Melayu, niat Melayu. Iaitu bila mayat kita, mak kita mati di Mekah. Mak kita mati di Mekah, dak alik tanah ni tu. Kita solat ghaib sini. Allah, aku semayangkan atas mayat ibuku di Mekah. Tak? Atau yang ghaib, boleh tak? Yang ghaib senang. Aku semayangkan atas mayat ibuku yang ghaib. Ghaib ni bukan raib hilang bahan rima tak. Ghaib tak ada sini, ada di negeri lain. Itu mana ghaib. 4 takbir kerana Allah Ta'ala, fardu kerana Allah Ta'ala. Gitu, mudah, cukup mudah.
Dia tidak syarat sebut nama dalam sembahyang mayat. Nampak? Tapi kalau nak sebut nama, sah. Dengan syarat tu. Kalau kita pergi sebut nama mayat lain daripada nama mayat tu, maka tak sah. Dia gitu. Katakan sembahyang mayat lah, mayat ada depan. Sepatutnya niat biasa sudah, aku sembahyangkan atas mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Tapi yang disebut nama, aku sembahyangkan atas mayat ini, nampak? Haji Mahmud umpamanya, dengan 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Kalau betul nama dia Haji Mahmud, sah sembahyang dia. Tapi kalau nama dia lain, tak sah. Dia gitu. Dia kata niat Haji Mahmud, padahal Haji Zul. Tak umpamanya. Dia tak mau Haji Mak. Haji Zul kena. Tak acik lagu tu. Pasal salah. Dia ada satu kaedah dalam usul fiqh, ma la yushtaratu fihi ta'yin wal khata'u fihi adar. Maknanya perkara yang tidak disyaratkan menentukan, kita pergi salah tentu, maka mudi mudarat. Dia gitu. Sudah semayang? Dia doa? Boleh? Dia boleh belaka? Boleh belaka. Yang rukunnya doa dalam semayang. Dalam semayang doa tak jadi. Kerana waktu datang kepada kita daripada hadis, Nabi berdoa dalam semayang. Berdoa lepas semayang ini adalah dengan perintah yang umum. Jadi boleh. Jadi ingatlah, kalau kita tak boleh nak pergi kepada mayat, mayat ada di Kuala Lumpur, mayat ada di Pulau Pinang, mayat ada di Mekah, mayat ada di Jepun, kita pastikan mayat itu telah pun dimandikan dan sunat selepas dikafankan, kita semayang. Dan kalau mayat itu ada di depan kita tapi tanam dah, caranya semayang pergi di kubur dia. Kita balik kampung, orang kata mati dah. Pak Mak mati dah, Pak Mak jual kerupuk. Kata dah mana kubur? Kubur Kampung Libong. Orang pergi tunjuk. Pergi di kubur tu. Jangan diri atas kubur, ngadak kubur. Ngadak kubur. Allahu Akbar. Atau dia siapa tu jenazah tanang lah. Balik lewat kan. Umpamanya takkan orang nak tunggu. Jadi tunggu-tunggu tak siapa, abah lewat. Umpamanya. Jadi siapa siap tanang. Asal lagi tembul lagi. Dah siapa siap tanang, mayang lah. Balik jajah rumah benda. Balik nak tengok ayah. Dah ayah, apa tak semayang? Boleh. Main ni. Bodoh punya budak. Tu kata tu mari belajar tak mau. Ayah mu tu daripada kecek bela ke mu. Ada pula mari siapa kata tanah dah. Dak juga. Tengok ayah. Dah tu dengar itu sembang dah kopi. Dak tarang. Bah laju dah dia. Sembang tu. Itu lepuk tadi. Mayang dulu ni apa benda apa nak kata pun semayang dulu. Tanah dah boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tanang seminggu dah pun boleh. Ingat tu dah. Pasal nak kata tu anak-anak. Mak dia mati dah semayang. Bapa tak semayang pasal dia kata siapa orang tanam marah. Kita ada alih cuti balik dia tak ada tiket Sabah. Lewat sehari kata siapa. Dah tu tak semayang, tak semayang. Dah waktu dia katik makan. Ngaji apa Sabah tu bodoh lagi. Semayang mak kita tu, beranak kita semayang lah. Walau 4 minggu, 4 bulan pun pergi. Cuma tak diulang 2 kali. Sekali sudah. Tak ada salah. Kerana Nabi semayang atas kubur mayat yang Nabi tak sempat semayang ketika hadir. Nabi kata, "Pas mana orang ni? Orang ni. Sahabat kata meninggal dah."
Nabi kata, cik pergi tunjuk kubur, sahabat pergi tunjuk. Nabi akad takbir, pak takbir akad semayang jenazah di kubur. Caranya macam semayang mayat atas surah ni lah. Kita ngadak kubur tu, tak depan kita mengadak kiblat. Keterangan jenazah bayi yang baru dilahirkan apabila ia semasa lahir sudah dapat bersuara atau berteriak, maka hukumnya seperti matinya yang sudah tua. Apabila dilahirkan dalam keadaan mati dan sempurna kejadiannya, maka hanya dikerjakan atasnya 3 perkara: dimandikan, dikafani, dikuburkan. Bila keadaan tidak sempurna, maka tidak wajib apa-apa ke atasnya, hanya dikuburkan saja. Adapun orang yang mati syahid seperti orang yang gugur kerana membela agama Allah, tidak wajib dimandikan atau dikafani, hanyalah wajib baginya disemayangkan dan dikuburkan saja. Kita bertikat keterangan, wallahu a'lam. Tengok soalan. Baik, soalan yang pertama. Apa hukum melakukan sebat seperti yang dilakukan di penjara, termasuk perbuatan dibogelkan banduan? Jawabnya, sebat yang dibenarkan sebagaimana dalam hukuman hudud dan ta'zir ialah sebat yang tidak maknanya memudaratkan akan nyawa pesalah. Bukanlah dilakukan dengan sewenang-wenang, tapi ada caranya. Rotan tidak lebih daripada kepala. Gitulah akad rotan. Tangan tak lebih pada kepala. Jangan gini tak boleh. Mana akad gitu je. Kapah kata rotan umpamanya. Kebanyakan di penjara-penjara melakukan hukuman rotan yang bercanggah dengan syarak, kerana dipukul dengan sehabis-habis kuat. Pah belakang tarik ni. Rotan ni besar gini. Tarik pah belakang. Macam main golf. Anak palmer tu. Faham tak? Khapa tu panggil mak. Kalau bapak gangster. Kalau kita terberak terus. Faham tak? Lepas dia cabut, daging tu big. Hukumnya haram. Tu nak menyeksa. Ta'zir dan hudud bukan seksa. Nak menghentikan tabiatnya. Nampak? Membogelkan banduan untuk dihukum adalah haram dengan ijma' ulama'. Kerana Rasulullah memberi pesan, apabila dilaksanakan hudud, hendaklah dijaga aurat pesalah. Sehingga dipesan dalam satu hadis, kancingkan dulu baju-bajunya. Mana kacing dulu baju, padahal raju. Takut bila pukul ni takut jadi cabut butang. Kacing kemah molek. Tak boleh nampak aurat. Salah tu hal dia. Aurat tak boleh tengok. Hak berlaku dalam penjara seluruh dunia sekarang. Keluar daripada sel tu telanjang ulat dah heret. Piping tu telanjang ulat dah. Bagi cek di doktor lu kesihatan telanjang ulat. Macam anak ke je lah. Cik. Faham tak? Dulu telanjang ulat tak kata apa dah. Bagi kat pak hukum pula telanjang ulat. Lepas tu ikat telanjang ulat. Lepas tu waktu bit telanjang ulat pula. Bagi kat doktor telanjang ulat pula. Balik rumah telanjang ulat pula duduk belajar. 3 minggu, 3 bulan. Kita tanya penjenayah, kena molek 3 bulan. Tidur nerak. Pasal pecoh habis ni. 2 ratang pecoh habis. Nampak daging, tubik kata-kata. Tidur nerak. Dari nak pusing. Hukum laki-laki beri salam ke orang perempuan yang bukan mahram. Jawabnya, orang muda-muda mengikut pendapat yang muktamad tidak harus. Orang yang tua-tua harus. Kerana kira kalau nak kejut kawan semayang subuh. Nak kejut pun tanya juga. Kejut je lah. Dalam suatu hadis, sunat kita menggerakkan ahli rumah untuk bangun. Solat sunat. Sunat kita gerak. Tak gerak tak dosa.
Sunat. Maka kalau solat subuh kata setengah ulama jadi wajib. Pasal dia wajib. Solat sunat gerak. Maka kalau kawan-kawan rada saing-saing, maknanya itulah maksudnya sunat kita bangunkan untuk solat sunat. Dan wajiblah kita ni hak tidak tidur ni membangunkan orang. Ini menurut pendapat setengah ulama. Kerana solat itu wajib. Time kita pula tidur, dia pula wajib gerak kita. Bolehkah ustaz huraikan hukum solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah? Seperti solat duha atau solat tahajud. Kalau harus, di manakah kitab yang diambil sebagai rujukan? Dia nak kitab ni. Orang ngaji kitab dah, dia nak pula kitab. Jawabnya, solat duha tidak pernah datang di dalam nas bahawasanya dikerjakan dengan berjamaah. Sahabat cerita Nabi ni berkata ada satu solat yang sangat afdal, pahalanya begini-begini pada waktu pagi. Akhirnya Nabi kata solat duha tu je lah. Maka kalau kita semayang jemaah lagu mana pula? Begitu juga dengan solat tahajud. Siapa yang bangun pada waktu malam, ambil air semayang dan mengerjakan solat 2 rakaat, maka pahalanya begini Nabi kata solat tahajud. Hendaklah kamu bangun pada waktu malam menunaikan tahajud. Kita buat dengan berjamaah. Apa yang dijawab oleh ulama-ulama, di antaranya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami dalam fatwa beliau, hukumnya adalah harus. Begitu juga yang dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar di dalam kitab Ahsanil Kalam. Harus mengerjakan salat duha dan salat tahajud dengan berjamaah. Soalan seterusnya, dulu saya kerja dengan seorang majikan, dia suruh saya buat projek hak orang tinggal. Saya tak mahu, tapi dia kata kalau saya buat sampai sudah projek, dia akan bagi duit sagu hati. RM4,000, tidak termasuk gaji saya. Tapi bila projek itu siap, dia kata orang tak bayar lagi duit ke dia. Jadi dia tak boleh nak bayar ke saya. Gaji bulanan saya dia bayar dah. Setahu saya dia dapat tanah walaupun tak dapat duit dari kontraktor itu. Soalan saya, adakah duit dia janji RM4,000 itu dikira hutang bagi dia? Bagaimana kalau saya tak halal pergi Mekah pun tak kabur kita? Minta penjelasan. Majikan dia bayar dah gaji, cuma buat manis mulut, buat cakap aku tambah RM4,000 dia. Jadi gini, hak gaji tu bayar dah, maka lepas bagian gaji buat upah kerja. Hak ni bukan upah kerja, ini hadiah. Hadiah ni jadi janji sajalah. Melainkan kita ada akad sebagai upah. Maka hak tu lain. Ni janji saja. Jadi majikan ini jawabnya dia tidak menunaikan janji saja. Jadi haram kot pihak menyalahi janji. Upah bayar dah gaji tu. Tapi ada buat janji pula menyalahi. Maka hukumnya berdosa majikan dia kerana menyalahi janji. Hak wajib upah. Hak asal rukun orang buat kerja tu. Macam dengan orang nikah lah. Hak rukunnya, hak wajibnya mas kahwin tu. Jadi hak tu, hak kata riak belanja, hak tu janji. Hak tu wajib tunai juga. Saya ada seorang kawan yang sangat rapat dengan saya, tapi dia tak minat belajar. Dia khabar kat saya, macam mana saya nak dakwah dia? Adakah saya perlu bagi kat dia buku agama, mudah-mudahan dia akan baca? Ke macam mana cara ustaz? Tak lama lagi hari lahir dia. Apakah hadiah yang patut saya bagi kepada dia? Jadi kalau nak berdakwah kepada dia, dia ni payah sangat nak terima, nak ajak pergi dengar apa tak apa semua, pandai baca, belilah satu buku yang ringkas ceritakan tentang azab hari kiamat kayak gini. Ini kita pernah buat lagu ni. Hadiah buku tentang hari akhirat, azab hari kiamat, azab kubur dan seumpamanya. Jangan hak cerita tentang kelebihan bidadari dah. Jadi tu. Sebab banyak orang-orang yang keras kepala sungguh, tapi bila dengar CD, dengar kaset, dengar orang ngajar bab api neraka, bab apa ni, mari takut. Mudah-mudahan di samping kita berdoa kepada Allah supaya terbuka pintu hatinya. Soalan seterusnya, katakan saya jumpa PT 10 riyal, nak buat lagu mana? Jumpa 10 riyal nak buat lagu mana? Gini, kalau kita rasa kita boleh iklankan barang jumpa, maka kita ambil lah. Kalau kita malas nak iklankan barang jumpa, jangan ambil. Jadi bila kita ambil, kita kena ada satu tugas.
Nah, iaitu kita kena simpan duit itu elok-elok, harta orang, dan kita beritahulah kepada di tempat yang jatuh itu, kalau kata jemput sini tak ada orang duduk sini, tapi nak jalan depan tu kedai kopi, kebor kedai kopi tu. Nampak? Dia gitu. Kemudian setelah setahun kita boleh milik. Kita boleh milik. Tapi kalau benda yang memang kalau kita boleh merosakkan dengan lama masa, waktu boleh kita makan selalu. Kita temu tengah jalan kat highway, umpamanya nasi kapik sambal jatuh 2 buku. Takkan nak tunggu congok kat highway tu, nak tanya siapa. Depan ni dekat kali 40 kilo, belakang 30 kilo. Jadi kita boleh makan lah nasi kapik tu. Makan selalu, pasal dia kat petang basi. Bila tuang dia mari jumpa kita, minta umpamanya setelah setahun berlalu, ada orang mari cari kita. Awak ke nama sekian-sekian. Saya dulu, saya orang Singapura, hilang itu nasi kapik 2 buku. Umpamanya wajib kita kena ganti balik. Nak lagi? Wajib ganti balik. Apa hukum gambar dengan awet? Hukumnya haram lah. Kerana biasanya membawa kepada perkara-perkara yang lebih daripada itu. Asal gambar tu dah haram lagi, duduk 2 orang. Tapi gambar tu buat benda. Sipang pula, duduk tengok orang-orang. Kakak belek. Saya buang saya. Kakak belek, kakak tengok, kakak tiup, jadi bodoh gitu. Yang bolehnya ambil gambar orang yang kita nak buat isteri. Kita nak buat isteri, cuma aku nak tengok gambar dia. Kerana Nabi kata fangzur ilaiha. Bila mu nak kahwin, maka mu boleh tengok dia. Boleh tengok, ulama kias sekarang gambar boleh tengok kau. Hukum tengok aurat laki-laki sama laki-laki. Jawabnya kalau tidak ada daurah apa-apa, haram. Tak usah kata aurat biasa duduk rumah teman serumah, main bola dan sebagainya. Dalam kitab-kitab mandi mayat, dia kata dan haram orang yang memandi mayat melihat kepada aurat mayat. Dia tukang mandi dah, dia tengok aurat mayat, dibuka gitu, nampak aurat, haram. Maka kita ni hak berlaku dalam masyarakat lebih haram lagi. Laki-laki dia tak boleh tengok. Yang boleh tengok aurat kita, isteri kita. Nampak? Saya nak tahu pendapat Ustaz, adakah patut seorang imam semayang hajat untuk kemenangan parti? Yang saya hairan, parti itu tak mengikut undang Islam dan melanggar perintah Allah. Dia ni tanya masalah satu parti yang tu imam itu ajak semayang beri menang. Jawab ni dia tak kira parti, golongan mana pun tak boleh kita semayang untuk beri kemenangan, dengan syarat golongan itu bukan nak melakukan kemungkaran. Jemaah mana ni? Ini persatuan apa benda ni, bulan sabit. Minta tu imam tolong doa sikit, pasal esok akan berangkat ke Kuala Lumpur rombongan. Boleh. Tujuan apa rombongan buat melawat? Umpamanya bawa budak-budak. Haram tak haram? Boleh tak? Tak ada masalah, tidak kira parti apa-apa pun. Tapi tujuan tu maknanya melakukan kemungkaran, tak boleh doa. Melainkan doa supaya buka pintu hati. Jadi siapa yang nak buat baik, jemaah yang nak buat baik, tak kira parti ke, pertubuhan ke, persatuan, benda yang tidak haram, benda yang apatah lagi yang disuruh oleh syarak, maka baik kita bersolat hajat. Kalau hak jenis maknanya parti yang melawan Islam, lawan ulama, lawan untuk guru, kita nak pergi doa suruh menang, tak boleh lah. Kerana Imam Ghazali kata barang siapa yang mendoakan kebaikan kepada orang yang melakukan kezaliman, walaupun dengan setengah patah kataan, bukan dengan doa 2 bagi. Kata Imam Ghazali walau bisyatri kalimah, dengan setengah kalimah maka dia telah bersubahat melakukan kezaliman tersebut. Sah atau tidak seorang salat itu sekiranya kita hantar pakaian salat ke kedai yang bukan Islam? Jawabnya, sah atau tidak sah dia tidak kait dengan yang tukang basuh Islam ataupun kafir. Dia kira suci pada syarak, maka hukumnya sah buat semayang. Tok imam basuh baju kita, tok imam atau ustaz yang tukang basuh. Tapi air kecil tak perah molek-molek, tak cucu molek-molek. Sah tak buat semayang? Tak sah. Haji Mak jawab tak sah. Baju Haji Mak dibasuh cuci lah. Rendang, lepas tu masuklah meseng, lepas tu bilah pulak dengan air mutlak, tanggal habis kesang-kesang najis. Yang tukang basuh tu
George Bush. Sah tak? Sah tak semayang? Faham tu. Cuma kalau ada orang Islam di negeri itu yang buat kerja dobi ni, maka makruh kita atur tempat orang bukan Islam. Kerana pada goleknya orang bukan Islam, mereka tidak mahir dalam bab bersuci yang dikendaki syarak. Nampak? Dia gitu. Soalan seterusnya. Dulu saya teruk. Dan kini alhamdulillah kenal sedikit agama. Macam tulisan Syekh dah ni. Kita kenal tulisan dia. Syekh dah ni. Tapi masalah besar bagi saya, dulu saya suka tengok filem lucu. Kata dah. Sudah jadi tabiat. Jadi macam mana cara saya nak hentikan tabiat yang ada tak doa-doa untuk lemahkan nafsu jahat ini? Dia ni, kunci dia Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan perbuatan kamu. Nombor satu minta dengan dia dulu. Baru usaha-usaha yang dibangsakan kepada zahir kita ni. Hakikat dulu. Minta dengan Allah Ta'ala. Dia belaka pegang. Minta sungguh-sungguh hati yang bersih daripada dosa. Nafsu yang terkawal daripada melanggar perintah Allah. Minta dengan dia dulu. Kemudian amalkan pula apa benda ni, petua hak Nabi kata, fa'alaikum bisyam. Ajar dah diri kamu berpuasa. Paksa. Puasa sunat. Niat nak mengekang nafsu. InsyaAllah dia akan jadi penawar. Fa'innahu lahu wijak. Dalam hadis lain Nabi kata, sesungguhnya puasa bagi orang muda-muda ni wijak. Iaitulah perisai yang amat ampuh. Lawang nafsu dengan biar aku nak puasa juga. 3 hari puasa jeng juga. Amal sama. Akhirnya Tuhan akan beri. Dia tengok kita sungguh, dia beri. Dia gitu. Tak tahan juga kahwin lah. Kahwin yang kita tengok tu apa? Tak ada kerja. Tohok dah CD-CD tu. Apa hukumnya kalau minum berdiri jadi lekat tabiat dah? Lekat tabiat dah, lekat tabiat makruh minum berdiri mengikut kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Makruh minum berdiri. Dulu saya kerja syarikat McDonald Kuala Lumpur. Saya telah mengambil duit syarikat itu, diketek. Saya sudah lupa berapa nilainya. Patutkah saya menggantikannya? Apakah hukumnya? Jikalau lah maknanya apa benda ni, McDonald itu diusahakan ataupun diniagakan oleh orang Islam, maka wajib bayar. Tapi kalau kita pergi di McDonald negeri Kapil Harbi ni, maka tak wajib bayar lah. Pasal Kapil Harbi ni sekarang wajib kita jatuhkan ekonomi mereka. Kerana mereka merancang menyantuh, melingkupkan ekonomi umat Islam. Nampak? Dia gitu. Betul ke saat kematian orang itu penentu syurga neraka? Sebagai contoh, orang itu mati ketika sedang atau ingin melakukan kemungkaran. Adakah orang itu terus dihumban ke neraka? Sedangkan sepanjang hayat dia melakukan amal kebajikan, tetapi ditakdirkan mati ketika berbuat ingin melakukan kemungkaran. Minta penjelasan. Dia kata orang ni sepanjang hayat melakukan amal ibadat, dah buat dosa. Bila nak mati dia buat satu amal dosa umpamanya. Lepas tu terus masuk neraka. Daklah lagu tu. Cuma kita ni nak kepada husnul khatimah. Kesudahan yang baik. Sekarang kita baik atau sekarang kita jahat, yang paling hebat sekali kita nak mati dalam keadaan mati yang baik. Kerana yang dikira adalah penamat. Tapi tidaklah masuk pada akal kita semayang sokmo, puasa sokmo, zakat sokmo, buat kebajikan. Tiba-tiba bila nak mati, kita pun buat satu dosa. Masuk neraka terus. Tak pernah sabar pula. Kerana dalam Quran, dalam hadis kata, dosa dan pahala akan ditimbang. Dosa dan pahala. Jadi kalau membuat sepanjang hayat dah dosa dan pahala, melakukan pahala, dosa kemudian hari itu, kalau dosa itu dosa tidak dosa sekutukan Allah Ta'ala, maka berat lagilah pahalamu. Dia lagu tu. Cuma jangan kita bercita-cita melakukan dosa setelah kita rasa amalan kita cukup banyak setakat ni. Aku rasa kalau aku buat dosa pun malam ni, berat amalan lagi, pasal aku beramal lama dah. Malam ni aku nak ngerik awet kali. Faham tak? Jangan buat lagu tu. Dia tu memperkecilkan dosa. Tak boleh, Tuhan marah lagu tu. Tolong ajar cara niat jamak qasar paling mudah.
Kita nak sembahyang jamak kosong paling mudah. Okey, nak sembahyang Zuhur, nak sembahyang Maghrib dengan Isya dalam waktu Maghrib. Akad tabiat Allah sembahyang Maghrib. Allah saja aku sembahyang fardu Maghrib jamak dengan Isya qasar. Nah. Kat gini sembahyang asar pula, sembahyang Isya pula bangun. Allah saja aku sembahyang fardu Isya jamak dengan Maghrib qasar. Itulah cara dia. Nah. Ajar sikit sembahyang jenazah hak paling mudah ajar dah tadi. Nah. Soalan seterusnya. Apakah maksud sakit belang yang boleh menyebabkan rosak nikah? Sakit belang ni pula. Rosak nikah. Dia biasa sakit yang merosakkan nikah ini sakit belang ni bahasa lama ni. Kalau tak silap dalam bab pasah. Bukan rosak nikah, pasah nikah lah. Bukan akad nikah tu. Menikah boleh batalkan balik. Iaitu penyakit, beberapa penyakit. Boleh batalkan nikah. Hak lain tak boleh batal. Dua untuk perempuan sahaja, dua untuk lelaki, satu berkongsi laki-laki dan perempuan. Iaitu yang pertama, yang laki-laki pun ada, perempuan pun ada. Iaitu penyakit berat seperti penyakit belang, penyakit sopok, penyakit pecah habis tubuh-tubuh, tubik nanah meneleh sakmo, penyakit kusta, penyakit HIV. Yang mudarat kepada orang lain dan sangat berbahaya. Umpamanya, bila kahwin dapat tahu pasangan dia ada penyakit ni, maka boleh batal nikah selepas akad nikah. Kalau belum akad nikah tak ada masalah dah. Lepas akad, boleh batalkan semula. Nampak? Melainkan dia telah bersetuju atau tak boleh batal. Dia tahu dah penyakit kusta. Khabar kusta ni awet ni, biar kusta aku nak. Faham tak? Tu tak boleh tukar dah lah. Ni baru tahu. Penyakit ringan tak boleh tukar. Penyakit sopok, penyakit belang ni mana tubuh ni balah habis. Tubuh ni macam rimah belang. Tengok takut. Dah nak duduk dua orang mana? Kan duduk kahwin ni berdua-duaan. Tengok takut dah. Hak jenis pecah-pecah daging neleh, tubik air bisa, tubik darah semua. Tu boleh orang panggil penyakit berat yang boleh tukar. Penyakit kecil tak boleh. Bila nikah dia tengok ada parut sutik ni punggung bini dia. Umpamanya nak tukar, nak pasah, tak boleh. Pasal penyakit tu dikira kecil sahaja. Pengantin perempuan bila nikah barulah tahu laki-laki ni apa benda ni, ada kudi gatal atas belakang 2T. Tu tak boleh tukar dah. Tu mungkin kena cek awal-awal lagi. Penyakit yang apa benda ni, yang perempuan sahaja, laki-laki tak ada. Yang pertama tersumbat daging, yang kedua tersumbat tulang. Tak boleh nak jimak. Bila nikah jimak tak boleh. Farak dia sumbat dengan daging. Faham tak? Jadi tak boleh nak lalu. Saya luka lalu saya. Faham ni dah? Faham lah. Dah tanya aku terang lah. Terpaksa kena kabur. Faham lagi tak boleh lalu, tak boleh nak jimak lah. Atau ada tulang dalam. Tengah laluan farak tu tulang duk tunggu. Nak jimak apa ni? Bang di bedek mu. Jadi hak tu boleh batal. Beritahu qadi nak batal balik. Qadi siasat tu. Batal kalau sah. Lepas tu penyakit yang laki-laki sahaja. Perempuan tak ada. Yang pertama maqtu' dia panggil, terpotong. Putus. Faham putus? Masuklah mesin tebu, galik ingat. Jolok galik tengok putus terus. Jadi apa kata ada benda. Mak dia tegur anda balik mula ambil. Ada benda mau. Tak putus. Dah jahit. Tu dah ni. Bukan kita nak buat kelakar. Nak suruh faham. Jadi boleh tukar balik. Serta merta. Jadi tujuan tak boleh. Dah putus. Nampak? Kalau tengok mesin tebu tengok. Lembu basikal lalu. Balik tengok. Jeng. Lepas tu lasa kalau kita lama. Arab panggil unnah. Melayu panggil dia cikgu. Uyung. Mati bucuk. Dia tahu lah. Mati bucuk. Tak boleh jimak. Maka boleh batalkan nikah. Itulah.
Soalan seterusnya, wajibkah saya qada semula solat saya lepas mengetahui banyak kesalahan dalam solat saya yang terdahulu? Kalau kita yakin kita meninggalkan perkara yang memang ijma' ulama', maka wajib kena qada balik. Tapi kalau kita rasa macam ada buat benda salah, maka tak payah qada, perbanyakkan sembahyang sunat. Saya sudah kahwin dan isteri saya hanya seorang anak angkat. Adakah wajib atas diri saya sebagai suami mencari ibu bapa kandung isteri saya? Jawabnya tak wajib. Syaratnya kita bila berkahwin dengan dia, dengan wali yang betul dah, wali hakim. Dia wali hakim dah. Sunatlah kita tolong cari ibu angkat sebenar. Kerana Nabi kata khairukum li ahli, sebaik-baik kamu orang yang buat baik dengan isteri. Maka di antara maksud buat baik ini, tolong cari keluarga yang sebenar, isteri dia. Sunat. Saya tengah solat, lepas tu saya muntah, sah atau tidak solat saya? Jawabnya sah. Muntah tidak membatalkan solat. Saya mendapat hadiah cabutan bertuah. Hadiah ini untuk orang yang sudah berkahwin. Apakah hukum saya menjual hadiah cabutan bertuah? Kerana saya tidak boleh guna hadiah produk minuman. Kok mana pula dia ni? Baik, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, hadiah ini tidak boleh dijual beli. Kalau kita orang yang kaya. Kita orang kaya, bukan orang miskin lah. Bukan kaya ni maknanya orang banyak harta. Orang kaya tak masuk kategori miskin dan fakir. Kira kaya lah macam kita semua ni. Nak makan mi goreng boleh, nak makan laksa boleh, dia kira kaya lah tu. Ada cukup makan. Maka kalau kita tak guna benda tu, kita kena beri hadiah kepada orang lain. Kita tak guna, kita kena hadiah ke orang lain. Macam kita orang hadiah kain pelekat, orang hadiah kita jubah, kita tak padang, kita nak jual leh. Pasal kita bukan orang miskin. Hadiah kita kena hadiah orang balik. Orang miskin dia boleh jual hadiah. Sama macam daging korban. Dia miskin, rawi daging korban banyak ngak, dia kita letak pasar boleh. Kita tak miskin, dapat daging korban banyak, jual, berdosa. Tak boleh. Tapi kalau dulu kita kaya, tak ada hadiah. Sekarang kita sudah miskin. Kita kira boleh jual hadiah tu. Boleh. Kereta. Tak mau pakai boleh ya? Boleh juga. Nak pakai ke mana? Boleh hadiah BMW 5 Series baru. Pocik nyadaknya duduk wala menjang. Mana rahik ke mana? Jual lah. Apa hukum kalau laki-laki memakai cincin swasta semasa sembahyang dan di luar sembahyang? Adakah sah solat tersebut? Jawabnya sah. Bahkan kalau cincin emas pun sah. Orang lelaki sembahyang pakai rata pun sah. Pakai subang pun sah juga. Tapi perbuatannya haram. Kerana emas dan rantai subang ada ditentukan untuk perempuan sahaja. Apakah hukum orang Islam bekerja di kedai pajak gadai bukan Islam? Kedai tersebut mengamalkan riba. Mengenai dengan gaji yang diterima. Jika kita terlibat langsung dengan perbuatan riba tersebut, kerana kita menjadi kerani tukang tulis contohnya, maka haramlah gaji kita itu. Kerana Nabi sebut jelas dalam hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Tuhan laknat yang makan riba, yang tukang beri pinjam, yang buat pinjaman, dan dua orang saksi, gerentuk, dan tukang tulisnya tu. Lepas tu kalau dia kerja di bahagian lain, tak haram. Apakah seorang bapa tidak memberi nafkah terhadap isteri dan anak-anak, sedangkan selama ini isteri yang menanggung segala keperluan keluarga, tapi selama ini bapa memakan dengan duit hasil titik peluh isterinya? Ustaz tolong jelaskan. Seorang suami wajib mencari nafkah untuk anak dan isterinya. Isteri selama mana lagi kekal isterinya, dan selama mana dalam edah. Habis edah bercerai, tak ada lagi wajib nafkah atas isteri. Anak sampai anak itu berkebolehan mencari rezeki sendiri. Sampai pada tahap itu berhentilah kewajipan bapa memberi nafkah. Anak yang tidak mampu berdikari, maka wajiblah atas suami atau bapa memberi nafkah sampai kepada mati. Sama ada mati anak atau mati bapa itu sendiri. Dia gitu. Suami yang tidak memberi nafkah pada isteri dengan sengaja dan tidak dihalalkan oleh isteri, maka amalannya tidak diterima oleh Allah dan perbuatannya berdosa besar. Dan perkara tersebut menjadi hutang. Menjadi hutang yang wajib dibayar sekalipun setelah suami atau bapa itu mati. Jadi hutang.
Soalan seterusnya. Adakah bacaan doa pendek untuk kunut? Kalau kita baca Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam, sah dak kunut kita? Jawabnya sah dah. Ni setengah ulama mengatakan kalau kita nak cepat boleh baca kunut yang pendek. Walau bagaimanapun perlu kita faham, kunut ini bukanlah wajib, bukan syarat, bukan rukun. Hanyalah sunat abad di sisi mazhab Syafi'i. Siapa yang membaca doa kunut, maka sah semayangnya, dapat fadilat. Siapa yang sengaja tak baca doa kunut pun, sahlah semayangnya juga. Tidaklah terbatal ataupun rosak apa-apa. Kawan saya nak memakai purdah, tetapi ustazah di sekolah dia dulu macam tak menggalakkan dia untuk memakai purdah. Ustazah dia cakap banyakkan orang perempuan Arab pakai purdah kerana orang laki-laki di sana nafsu seks kuat. Tapi di Malaysia orang laki-laki tak sama macam orang di Arab. Apa yang saya tahu dalam mazhab Syafi'i, pendapat kuat mengatakan perempuan wajib menutup salah satu semua badan kecuali mata. Macam mana cara untuk meyakinkan dia supaya terus niatnya untuk berpurdah? Apa kelebihannya? Betul ke pendapat itu dalam mazhab Syafi'i? Jawabnya memang benar. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, iaitulah perempuan wajib menutup keseluruhan badannya daripada laki-laki ajnabi. Pendapat yang kedua juga daripada mazhab Syafi'i mengatakan wajib menutup seluruh badan, menaikkan 2 pergelangan tangan dan muka. Inilah yang kita duduk taklid pada kebanyakan muslimat kita, anak-anak kita hari ini. Kurang daripada itu tidak boleh. Kemudian perkataan ustazah itu mengatakan mereka pakai tutup niqab, pakai hijab seperti itu kerana orang Arab kuat nafsu seks. Di Malaysia tak. Pendapat ini tersasul, salah. Dia bukan kerana orang Arab tu kuat seks, kuat nafsu, jadi kena peraturan hijab. Tak betul sama sekali. Kerana untuk menjaga fitnah, dan fitnah perempuan dengan laki-laki ini tidak tertentu dengan Arab sahaja. Negeri kita pun sampai kurang, bahkan teruk pada Arab dah pun jadi. Sampai anak haram saja tu dengan buat zina, sehari-hari beranak haram. Hak tahu anak, mau bunuh anak, apa dalam lubang jambang. Macam-macam masalah nafsu yang semakin ketara di negara Islam hadari kita ni. Jadi nak katakan Arab saja tak betul dah. Jadi kemudian dia kata macam mana? Ustazah hak sekolah dulu dah, kita nak pakai lah kalau kita rasa nak pakai. Sekolah dulu, ustazah hak dulu dah. Tak boleh jadi apa-apa. Hukum tak mau ikut ke dia? Atas kita. Apa hukum bermain kutu? Nyimpan wang dalam satu kumpulan dalam buat cabutan giliran pada tiap-tiap minggu atau bulan dalam Islam. Jawabnya, ada kadanya harus, ada kadanya haram. Harus ini bila kita akad dengan hutang dan akad dengan membayar hutang. Haram ini kita pakai ambil Allah pitih orang, tidak ada akad ataupun lafaz. Tu nak main kutu, kena jaga. Kita sekarang gelerang nombor 1, kita cabut undi. Kita terima dulu 100 orang malam ni. Orang pun beri 100 malam ni. 10 orang akan beri, kita dapat 1000. Kita ni, orang yang beri tu dia kena kata, aku hutangkan kamu RM100. Kita ni kena jawab, saya setuju sekurang-kurangnya. Kalau nak lengkap lagi, saya hutang daripada awak dengan harga, dengan jumlah yang tersebut itu. Tapi saya setuju tu sah dah. Lepas tu bulan depan kita bayar tak? Saya bayar hutang awak RM100. Nampak? Ini kata gitu. Masa kutu dapat bagi kutu tu, baru jadi sah di sisi syarak, kerana dia termasuk dalam perkara gharab, perkara hutang menghutang. Hak kita ni bahang rambang kali, pakai Allah ambil. Mu bahang dulu, aku bahang ke dia. Jadi tak ada peraturan. Macam mana dikatakan putus mualat di dalam khutbah Jumaat? Khutbah Jumaat ini mestilah dilakukan khutbah yang kedua dengan tanpa ada melakukan perbuatan-perbuatan yang asing daripada perkara yang bertakluk dengan khutbah. Contohnya, lepas daripada khutbah yang pertama, dia berhenti rehat sebentar kerana mengutip derma. Ini kata ulama. Dia buat kutip derma dulu. Memangnya sebelum khatib membaca khutbah yang kedua, kita nak umumkan kutipan derma.
Daripada tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan puan tak ada lah, hadirin sekalian, untuk tabung Piala Thomas kita, umpamanya, ukurnya putu walak, putu walak. Jadi bila putu walak kena khutbah, kena khutbah semula, daripada awal. Pada kedudukan tayat akhir, imam bagi salam pertama dan kedua, seorang makmum tiba-tiba tersalah bagi salam kedua terus. Macam mana hukum? Adakah dimaafkan? Jawabnya sah dah semayangnya, kerana salam yang kedua itu adalah salam yang pertama bagi dia. Nampak? Dikira salam yang pertama, sah dah. Assalamualaikum warahmatullahi, imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak tang kanan, tang kiri lalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Nak uri tak kanan, dia kekeh pula. Umpama. Jawabnya salam yang pertama itulah, yang kedua itu baginya sebenarnya yang pertama. Cuma dia luputlah fadilat, nampak, bersalam di sebelah kanan dahulu. Bayi yang mati dalam kandungan umur lebih 4 bulan dan kurang 6 bulan. Ni kita jawab minggu depan lah. Dia nak cerita tentang bayi mati. Kita cerita dengan lebih lengkap. Apakah hukum melihara burung dalam sangkar kecil digantung dalam rumah? Setengah orang mengatakan akan menyempitkan rezeki, susah bila nak mati. Saya jaga beri makan secukupnya. Dia beli burung, dia boleh dalam sangkar, boleh dalam rumah. Ada orang kata kalau buat gitu nak mati pergi payah. Siapa yang nak mati payah? Burung ke tuang burung? Kalau tuang burung mana tak ada nah lagu tu. Dia kalau kita nak beli burung dibolehkan pada syarak. Walau bagaimanapun sebaiknya membiarkan burung itu terbang bebas. Kerana satu hari Nabi berjalan-jalan, ditengok budak sedang bermain dengan burung. Nabi suruh lepas, tak mau lepas, Nabi beli burung tu dan Nabi lepas. Nanti nak menunjukkan akhlak yang begitu tinggi. Walau bagaimana ulama' membenarkan kita membeli burung. Cuma bila kita beli binatang, maka datang satu kewajipan agama kepada kita, memberi nafkah. Makan, minum, tempat tinggal, wajib beri. Makan, minum, tempat tinggal yang selayaknya. Tak cukup 3 tu berdosa. Jangan main-main. Kemudian pula setengah ulama mengatakan adalah haram kita mengurung satu burung tanpa pasangan. Hukumnya kata setengah ulama itu tak haram. Tapi kita nak keluar pada khilaf, kita nak jadi molek. Jadi biarlah pasangan dia. Nampak tak? Sebab Tuhan buat likulli syai'in zaujain. Kami jadikan bagi tiap-tiap benda tu dia ada pasangan mo. Kata ulama. Jadi ada hak jatah dekat sini, dan hak jatah ada tanya dia. Cengok situ. Kukuk ku. Dia kata tu tak ada apa, happy macam mu tahu bahasa dia. Nampak? Maknanya bila lagi mu nak cari bini ke aku? Dia gitu. Buat dah sepasang. Time dia nak pergi belawang, dia nak belawang lagu, tak apa, awak naik sekejap. Time masuklah sarang, bola sarang besar pula. Zaman Nabi Muhammad kita berkahwin pakai wali dan saksi, mana masa nak akad nikah. Dah pada zaman Nabi Allah yang lain, belum Nabi kita nikah sama juga ke ustaz? Manalah kita tahu. Kerana tidak diterangkan dengan jelas. Sebutnya Nabi-Nabi dulu isterinya begini, anaknya begini. Tapi cara akad nikahnya yang datang kepada kita, cara akad nikah iaitu daripada sunnah Nabi SAW. Warna kuning yang macam mana yang haram dipakai oleh laki-laki ketika solat? Sebab hari itu ustaz tak khabar dengan jelas kuning lagu mana, kuning siang lagu mana. Dulu kita ada khabar, bukan kita yang kata, ulama yang kata laki-laki tidak boleh pakai hak kuning siang. Siang ni bahasa Terengganu, kuning menyiga-nyiga. Kalau ni kuning hak terang tu, hak manja, nak kata lagu mana Nabi tak sebut pula. Kuning lagu mana, kuning betul, kuning macam kangkuma tu, kuning terang. Kain kuning macam kita pergi payung raja. Tengok payung raja, raja-raja payung kan kuning siang tu lah. Dia kata ustaz tak khabar jelas kuning siang lagu mana, kuning raja ke, kuning tok cia ke, kuning buah betik masuk ke. Jadi nak tahulah hak tu. Jadi kalau mudak reti kuning mana-mana, tak payah pakailah kuning. Aku nak khabar pura hak juga.
Masa hari ke-7 umur anak perempuan saya telah buat apa yang ustaz ajar dalam kuliah sebelum ini. Dia buat lelaki bagus ha? Tapi ustaz, bila saya khabar kena sunat, bidang tu kata saya tak berani buat masa umur tu 7 hari tu. Dia nak buat lepas umur anak saya 40 ke atas. Salah tak bidang? Salah bidang ke salah saya? Jadi dia kata dia dengar CD kita ngajar tu, dia buat belaka dah. Iaitulah belah mulut anak buat dah, bubuh nama buat dah, cukup kepala buat dah. Tak nak khitang anak ni, dia tak berani nak buat. Anak perempuan lah bidang ni. Bidang ni khitang anak perempuan. Ingat khitang anak perempuan ni wajib. Supaya mengurangkan nafsu syahwat dia. Baik. Apa benda ni? Tok bidang kata tak berani buat 7 hari. Usah cek lagi. 40 hari sikit nampak so sikit, kita buat Jawabnya tak salah pun. Bukan wajib buat 7 hari. Sunat. Dibuat masa waktu kecilnya. Tengah ulama' je kata 7 hari yang ke-7. Dia nak buat hari ke-40 ke, umur setahun ke, dia haruskan pada syarak. Tak ada masalah. Janganlah siapa besar. Sebab sekarang banyak budak-budak perempuan tak sunat. Anak lahir 80 hang mula meninggalkan bersunat. Kita tanya orang tua-tua dulu, umur 7 tahun 70 hang, itu orang tak tinggal lagi sunat anak puang. Mulanya pada tahun 80-an. Zaman disko itu. Jadi anak-anak umur 80 hang itu dia beranak tahun 80 hang, sekarang telah berumur 20, 25, 24. Hak tu yang nano sangat lah ni. Faham tak? Rupa-rupanya sungguh bila tak sunat anak puang, dia jadi nafsu kuat. Khabar atas rezek. Bapak naik atas bayi pasir pula. Faham tak? Bapak jatang 3 se, 4 se. Nak letak atas tong ikan macam-macam weseng. Tak ada hal sikit pun. Sebeng hak datang, lawang dia seorang ni. Tak ada apa-apa awet. Faham tak? Pasal apa? Kisah ni sekarang jadi nafsu kuat. Jadi kita hidupkan balik sunnah Nabi ni. Khitang anak perempuan. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan balik atau bertahankan sunnah aku ketika umat ramai jadi punah jahanam belaka dah, maka baginya 100 pahala mati syahid. Minta tolong ustaz cerita sikit pasal Ibnu Sayyad. Nak cerita Ibnu Sayyad panjang ceritalah. Jadi rakah-rakah sudah. Ada beberapa hadis yang menceritakan tentang Dajjal. Di antaranya hadis Ibnu Sayyad. Jadi ini cukup terkenal. Walau bagaimanapun, tidaklah pastinya Ibnu Sayyad inilah Dajjalnya. Ibnu Sayyad seorang Yahudi Madinah yang diwar-warkan sebagai bakal menjadi Dajjal. Dan dia pun ada dalam satu riwayat mengaku menjadi Dajjal. Dalam kes ini, ringkas cerita kita orang baru-baru ni, kita yakin sudah bahawasanya Dajjal akan terbit pada penghujung masa nanti sebagai tanda dekat dengan kiamat. Dan kita tidak diwajibkan memastikan Dajjal itu Ibnu Sayyad kah? Atau cerita kisah laki-laki di pula tu kah? Atau siapa? Atau ada dekat Golden Triangle kah? Yang kita wajib percaya, sebut dalam hadis, Dajjal merosakkan manusia dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Kata setengah ulama, hadis Ibnu Sayyad ini termasuk hadis yang mutasyabih, yang kesamaran. Jadi tidaklah masuk di dalam akidah kita. Perkara yang membatalkan haji, apa dia? Jawabnya beberapa perkara. Sebutkan yang pertama, Tok Imam. Membatalkan haji, meninggalkan rukun haji. Meninggalkan rukun haji. Lagi yang kedua, melakukan persetubuhan, membatalkan haji. Yang ketiga, murtad, na'udzubillah. Adakah usrah ini sunnah Nabi? Apakah makna usrah? Boleh ceritakan sejarah usrah? Bagaimana cara usrah ini dijalankan? Harap tolong jelaskan. Ini nak tanya bab usrah. Usrah ini makna kekeluargaan. Kekeluargaan. Usrah ini tidak terkenal pada zaman Nabi SAW. Tidak ada pun dalam hadis, dalam sirah, dalam manakib, mana-mana cerita Nabi buat usrah. Dengan lapang usrah. Lapang usrah ni kemudian ini baru timbul. Tetapi Nabi telah melakukan usrah pada zaman beliau hari itu bersama dengan sahabat-sahabat dan orang-orang Islam. Cuma tak sebut dalam hadis Nabi buat usrah. Usrah ini pertemuan untuk menjalinkan kesepahaman ataupun maknanya ada ta'aruf dan kasih sayang sesama orang Islam. Jadi kalau waktu memang Nabi telah buat daripada zaman awal Islam. Zaman tak berani nak zahir Islam, Nabi surah dah.
Cuma dalam kitab sirah dia tak sebut usrah, dia sebut pertemuan. Usrah yang dimaksudkan pertemuan lah. Cuma sekarang ni lebih khususiah, lebih formal. Nampak? Ada nakib, ada jadual tertentu. Zaman Nabi buat rumah, dia buat giliran. Rumah orang ni nak buat terang tak boleh. Abu Lahab tu tunggu nak stick. Faham tak? Jahat tu. Jadi nusuk. Rumah Abi Arqam. Rumah apa benda ni, rumah sahabat perempuan Islam pun buat juga. Dan beberapa buah rumah lagi. Jadi tujuannya sangat baik. Di antaranya ta'aruf, kenal mengenal. Boleh kenal. Kita duduk orang Islam dah, tapi tak kenal. Tengok sama lalu tapi tak ada pengenalan. Buat usrah, bersatu pertemuan, boleh kenal. Kalau gitu anak dara. Tu banyak kelebihan. Kemudian untuk tafahum, kesefahaman, di antaranya tujuan supaya kita satu fahaman. Satu fahaman maknanya dalam segenap segi, dalam bab akidah, dalam bab siasah, dalam bab fiqh, dalam bab kehidupan harian, kita sefahaman. Jadi sebenarnya usrah sangat-sangat dituntut oleh syarak. Kenapa pakai songkok tak dapat pahala? Siapa kata tak dapat pahala? Dia kata pakai songkok tak dapat pahala. Siapa kata? Hak kita kata kita tak kata tak dapat pahala. Hak kita kata pakai songkok tak dapat pahala sunnah. Tapi kalau dia pakai songkok menutup kepala kerana semayang, dapat pahala sunat menutup kepala. Sebab semayang ini sunat kita tutup kepala. Sunnah Nabi ni dua perkara. Yang pertama hak atas kepala, qalan suah. Kita kata qapiyah. Yang kedua imamah. Kita kata serbang. Jadi siapa yang pakai kopiah semayang atau serbang, dia dapat dua pahala. Pahala ikut sunnah pahala tutup kepala Nampak? Ini jawapan yang telah dijawab oleh almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir tahun 50-an. Lepas tu lain daripada itu, tutup kepala yang berbeza. Dia kata seperti pakai tutup kepala orang India, tutup kepala orang Pakistan, tutup kepala orang Turki. Bila dia pakai benda tu untuk tutup kepala dan semayang, dapat pahala tutup kepala. Cuma sunnah serban dengan kopiah. Faham baik? Bukan pakai bukan tak boleh pakai sokok. Hak kita kata sokok hak tinggi tu. Tu nyanyi pakai. Pasal beri mudarat kepada kita. Hak tinggi tu sakok. Nak pergi dengung potong kereta kacir suti. Faham tak? Tengok dia ketung gitu kepala. Rupanya tak boleh nak paling tak kita pasal sakok-sakok di kacir. Jadi tak boleh nak paling. Tu mudarat. Jadi jangan hak tinggi sangat. Jadi pakai sakok kerana tutup kepala dalam semayang, boleh pahala. Pahala apa? Pahala ghaddur ra'si, menutup kepala. Soalan yang terakhir pada malam ini, hak lain tak dang, insya-Allah minggu depan. Apa hukum perempuan yang belum berkahwin memakai wangi-wangian dan inai serta make up? Kalau saja borak-borak dengan perempuan dalam telefon termasuk bermesej, gua ni kira kau, dia kata. Baik. Saja-saja borak. Dia gini, perempuan dengan laki-laki ni dia boleh bercakap. Bukan tak boleh, tapi dia ada perenggannya. Kalau tak boleh cakap dah jual beli. Kenapa kita boleh cakap dengan orang? Dia jual nasi, kita boleh tanya. Boleh tanya tak? Nasi ni, nasi mana nasi? Hak nasi kuning ke nasi putih ni kuah hak mana? Dah niat telur lauk hak mana? Takkan tak boleh harang. Tak boleh lah. Tak ada masalah. Buat kerja, jual beli dan sebagainya. Jadi yang bukan perlu, yang masuk dalam perkara syahwat, dalam masuk perkara lara nafsu, itu yang dilarang. Bukan dari telefon kau. Buang boleh telefon. Kita kenal seorang perempuan, kita telefon dia tanya. Dia tanya, ni bukan make. Dia tak tolong sikit, tayar bocor dak anda pun tolong buat. Dia kata tak apa lah. Saya pergi khabar korang lagi. Tu lain. Ni nak khabar anak kucing, ayah awak suruh lagi ambil nak kucing kereta. Tak masalah. Tengok pada poin percakapan tu. Ni cakap hak ngaruk-ngaruk. I tengok you. I tengok you. Nampak? Macam apa you tengok I? I tengok you macam ikan you lah. Duk main kita habis 10 ria. Tak ada apa-apa pasal.
Orang perempuan pakai minyak wangi, dah boleh. Pakai make up boleh juga. Sapan muka ni 3 inci tebal, boleh juga. Nah, yang tak ada suami boleh juga. Hiduplah bilik dia seorang. Ada apa-apa? Nah, sini dia buat gacu, sini buat sedo. Ada hal. Tubik kalau ayak ramai. Ada laki yang tak ada laki, tak boleh lah melampau-lampau. Nah, dia gitu. Memakai inai di jari, hak kata maksudnya bukan pakai. Jadi maksud soalan ni bukan pakai kurung nama, pakai tubik luar. Nah, bila pakai tubik luar, kita jawab dari itu perempuan yang ada suami saja boleh pakai inai atau cat kuku dengan izin suami. Kalau suami tak ada izin atau dia tidak ada suami, maka Imam Nawawi jawab dah dalam Syarah Muslim, fa yahrumu, fa hukmuhu yahrumu. Dia tak kata fa hukmuhu, dia kata fa yahrumu. Tapi kita takdir fa hukmuhu yahrumu, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung balik minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi